Pernah tak kita terfikir, kadang-kadang dalam kita bersemangat nak buat baik, mungkin ada langkah kita yang tersilap. Hari ni kita nak kupas sikit persoalan ni melalui satu cerita yang simple tapi sangat mendalam tentang lukisan solat sempurna. Jom kita mulakan. Okey, pertama sekali, jom kita kenal dengan watak utama kita. Nama dia Daniel. Umur baru 7 tahun. Dan macam yang kita nampak, Daniel ni seorang budak yang sangat kreatif. Dunia dia penuh dengan warna, pensel dan kertas lukisan. Tapi kan, selain daripada melukis atas kertas, Daniel ni sebenarnya tengah belajar untuk menyempurnakan satu lagi karya seni. Satu lukisan yang jauh lebih penting, iaitu solatnya. Baba dia pun selalu pesan, selalu ingatkan dia, Daniel, solat tu tiang agama tau, kena buat betul-betul. Jadi pesanan ni memang dah jadi asas dalam fikiran Daniel. Disebabkan pesanan baba dia tu sentiasa terngiang-ngiang, sampailah satu hari dekat surau sekolah, niat baik Daniel ni, dia telah mencetuskan satu idea yang kita tak sangka-sangka. Okey, bayangkan situasi ni. Daniel dengan kawan baik dia, si Amar, tengah solat Zohor berjemaah. Diorang duduk kat saf belakang sekali dan memang fokus habis. Cuba ikut setiap pergerakan imam tu dengan sesempurna yang mungkin. Lepas je bagi salam, solat pun selesai. Tapi dari sinilah bermulanya satu perbualan. Perbualan yang akan mengubah cara diorang faham tentang ibadah. Tiba-tiba, Ammar pun bagi idea. Niat dia Masya Allah. Memang baik sangat. Dia cuma fikir, macam mana lagi ya kita nak tunjuk rasa hormat kita pada Allah? Mungkin dengan lebih banyak sujud. Daniel pun dengar, dia fikir-fikir, betul juga tu. Logik budak-budak, kalau sujud tu benda baik, lagi banyak kita buat, mestilah lagi bagus. Simple je logik dia. Jadi, dorang berdua pun bersepakat. Plan dah dibuat. Esok, masa solat Zohor, kita tambah satu lagi sujud. Jadikan 3 kali. Mesti lagi banyak pahala dapat kan? Wah, teruja betul dorang. Tapi, idea kreatif dorang ni, yang pada dorang sangat bernas tu, rupa-rupanya ada yang perasan. Keesokan harinya, masa tengah solat, Ustaz dorang, Ustaz Hilmi, kebetulan ada kat belakang. Dia perasan, kenapa Daniel dengan Ammar ni sujud sampai 3 kali? Lepas je selesai solat, Ustaz Hilmi pun panggil dorang. Tapi cara dia panggil tu lembut sangat. Bukan nak marah, tapi dengan nada ingin tahu. Dia cuma nak faham. Ammar pun dengan jujur dan lurus, dia ceritalah. Dia terangkan logik dorang yang simple tu. Ustaz, kami ingat kalau kami tambah sujud, kan itu perbuatan baik. Mesti Allah bagi pahala lebih. Dari sinilah Ustaz Hilmi ambil peluang untuk sampaikan satu pengajaran yang sangat-sangat penting. Dan dia gunakan satu analogi yang dia tahu Daniel, si pelukis cilik kita ni, pasti akan faham. Dan perkara pertama sekali yang Ustaz Hilmi buat, dia puji niat baik diorang. Dia sahkan yang hati diorang tu betul ikhlas nak buat kebaikan. Ini langkah yang sangat penting kan? Dia tak terus salahkan. Lepas tu, barulah dia mula menerangkan. Dia kata, ibadah ni bayangkan macam sebuah lukisan yang dah siap. Lukisan yang dah sempurna, dilukis oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tak boleh nak tambah warna sini sikit, padam sana sikit, tak boleh. Tugas kita cuma tiru balik lukisan tu sebiji-sebiji, setepat yang mungkin. Contohnya, dalam plan induk atau blueprint solat yang Nabi dah tunjukkan, bilangan sujud untuk setiap rakaat tu dah ditetapkan. Tepat 2 kali, bukan kurang dan bukan lebih. Jadi persoalannya, kenapa kena ikut saja? Kenapa tak boleh nak jadi kreatif sikit dalam ibadah? Ini membawa kita kepada satu prinsip yang paling asas sekali dalam agama. Ustaz Hilmi pun kongsikan satu pesanan daripada Nabi sendiri yang dah jadi macam peraturan emas dalam hal ni. Hadis ni sangat jelas, sangat tegas. Apa-apa amalan yang kita reka sendiri yang tak ada dalam ajaran asal, ia akan ditolak. Maksudnya apa? Maksudnya niat kita baik macam mana sekalipun, ikhlas setinggi langit pun, kalau cara pelaksanaannya salah, tak ikut acuan yang dah ditetapkan, lukisan kita tu boleh jadi tak diterima. Mendalam betul kan? Jadi, senang kata, ada 2 kunci utama untuk ibadah kita diterima. Kena ada dua-dua sekali. Pertama, niat yang baik. Ini adalah jawapan kepada soalan kenapa kita buat. Dan kedua, cara yang betul. Ini pula jawapan kepada soalan macam mana kita buat. Dua-dua ni sama penting. Tak boleh kurang satu pun. Cerita Daniel dan Ammar ni mungkin dah berakhir, tapi ia tinggalkan satu soalan besar untuk kita semua renungkan. Dalam semangat kita nak berbuat baik, nak kumpul pahala, macam mana kita nak pastikan yang kita tak terlebih melukis?
Macam mana kita nak pastikan kita cuma meniru karya agung yang dah sedia sempurna dan bukannya melukis karya baru ikut kreativiti kita sendiri? Satu persoalan untuk kita fikir-fikirkan bersama.